Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak review chapter 1171. Macam biasa lambat sikit, tapi yang penting buat lah. Ini pun tengah barai gila sekarang ni, macam-macam hal. But aku rasa tak nak hari, sebab ni dah hari Isnin, kena jugalah shoot malam ni kan. Sebab abang kata point semua dah ready awal dah sebenarnya, cuma nak shoot je tak ada masa. Dan itulah, akhirnya flashback dah habis. Flashback Loki ataupun flashback Z-Back ataupun flashback Harold Shanks ke lah, tak tahulah flashback siapa sebenarnya ni, tapi memang dah habis lah kan. Ini adalah flashback paling panjang dalam sejarah manga One Piece, sebanyak total 19 chapter. Sayang satu je lagi chapter nak dapatkan 20 at least kan, tapi lama lah, 7 bulan daripada bulan Jun tahun lepas sampailah sekarang Januari 2026. Memang lama gila. So itulah, macam kita sembang sebelum ni, kemungkinan besar kalau ada chapter flashback yang akan lebih daripada 7 bulan, akan lebih daripada 19 chapter ni, kemungkinan besar flashback tentang Ancient Kingdom ataupun Joy Boy. Itu kena panjang lah kan, sebab kita nak tengok history, kita nak tengok Void Century, basically jawapan kepada Void Century, what is actually happen masa 100 tahun kan. Tapi lah, flashback ni pun dia start dengan Harold masa muda, dan flashback ni pun tamat dengan Harold mati. Bukan Harold masa tua, Harold mati. And moment ni bila kita baca banyak kali sebab jugalah kan. Sebab yalah, nak sembang lama-lama pasal Harold pun malas. Aku pernah cakap dekat review lepas, kita memang tak boleh nak sembang pasal Harold ni sekarang. Kita kena buat karakter review lah kan. Kita kena cerita pasal Harold ni di video yang lain. Yang lagi pun cerita dia dah habis, so aku bolehlah fokus untuk penceritaan Harold ni pada video yang lain. Okay, tapi kita sembang pasal Shanks dululah. Sebab dia dan Gaban ni boleh katakan saksi kejadian. Diorang ni penting, sebab yang lain-lain tu semua orang-orang above, semua giant. So diorang-dua ni orang luar, so diorang ni penting. And yang menariknya, lepas Harold mati, Shanks memang macam kata, bukan macam lah, memang bengang gila dengan diri sendiri. Dan dia memikirkan keturunan dia, darah dragon yang mengalir dalam badan dia tu, bagi dia itu dia menjijikkan lah kan. Sebab Shanks ni, dia daripada awal lagi dia nak cuba selamatkan Harold, nak cari jalan untuk make sure Harold ni boleh terus hidup lah kan. Tapi itulah, tak berjaya. So bila tak berjaya, dia pun macam Loki lah, memang sedih sangat. Sebab bagi dia Harold ni satu karakter ataupun raja yang sangatlah baik kan. So dia teringat lah kan, lepas Harold mati tu, dia teringat lah pula kebaikan Harold masa dia jumpa Harold sebelum ni. Harold cerita pasal Elbaf je kebanyakannya. Dan masa yang sama, dia teringat pula pasal kesetanan bapak dia tu kan, kutuk-kutuk orang kat bawah semua dia. So nampak dua darjat lah kan, dua orang yang berbeza. Harold orang yang memikirkan pasal negara dia, bapak ni pula fikir memanglah macam baik kan, macam kau cakap je apa kau nak share, aku bagi semua benda. Tapi dalam masa sama dia menghina orang-orang bawahan. And spoilnya bapak dia tu kan, macam semua benda ada kat atas tu diorang dapat adalah disebabkan keburukan orang kat bawah. Aku macam hari tu, aku tak tahulah kalau orang bergurau ataupun apa, aku macam kelakar lah bila orang cakap macam Garling bapak yang baik. Sebab dia bila dia terima anak dia, nak bagi semua benda kat anak dia. Tapi itulah, orang lupa agaknya segala harta yang Garling ada, segala kemewahan yang ada kat atas tu, semua diorang dapat dengan cara yang kotor kan? Dengan darah, dengan jadikan orang sebagai slave dan sebagainya. So memang tak lah kan. Itulah tu yang mana Shanks tak bangang sampai dia pegang tangan kiri dia, macam dia nak cabut lah tangan dia tu kan. Sebab ada tanda Holy Knight kat situ, jijik lah kan, sebab ada tanda setan kat situ. And that's why lah Shanks macam tak ada masalah nak korbankan tangan dia pada seeking level bawahan. Benda ni menarik lah, sebab benda ni cerita chapter 1 tau, tapi masih diungkit, masih disembang oleh orang ramai. Walaupun kita sebenarnya dah sampai chapter 1170 lebih, dah berapa puluh tahun, tapi kita stay boleh kaitkan dia antara chapter 1170 ni dengan chapter 1. So gila tak gila?
Tapi still lah, dia korbankan tangan tu bukanlah semata-mata sebab nak buang Thunder Holy Knight tu semata-mata nak elak daripada kena GPS dengan ilmu apa benda. Tapi sebab dalam masa sama dia memang letak kepercayaan dia, mempertaruhkan masa depan dia kepada Luffy, kan. Dan seterusnya lah kan, korang faham dia tu. Sebab lah aku pelik juga bila tengok orang-orang sembang kan, macam cakap ni adalah plot hole lah, apa benda lah kan. Sebab yelah orang cakap macam mana Shanks ada haki, tapi mesti waktu tu Oda tak ada idea nak buat Shanks ni macam mana. So plot hole lah sebenarnya. Orang kuat macam Shanks ni boleh kena makan dengan Sea King. Aku rasa kita fikir macam ni lah, member tu hilang tangan tak jadi isu apa pun. Sebab masa dia hilang tangan tu, dia belum lagi Yonko. Dia jadi Yonko lepas dia hilang tangan. So aku rasa macam tak ada masalah oleh dia hilang tangan. Tak kisahlah dia cabut sendiri ke, dia biar King makan ke, Luffy yang cabut, dia sama je. Member tetap kuat kan. Member macam cuba nak debuff diri sendiri, kata macam nak nerfkan diri sendiri, tapi still kuat, still jadi Yonko sebagainya kan. So tak ada istilah plot hole lah kat situ kan. Cuma bila kita tengok balik cerita-cerita ni semua dengan ada sign semua kat sini, bagi aku apa yang Oda buat ni kira menarik kan. Sebab nak menguatkan lagi poin yang Shanks memang sengaja nak buang tangan tu kan. Again atas sebab Simu Colin nak adalah kan, dan juga atas sebab masa depan Luffy. Just ulang balik lah. Okay, back to Gaban. So member cuba tenangkan Shanks. Aku rasa now aku yakin lah 100% masa Shanks menangis dengan Roger tu, memang itulah waktu tu yang Roger beritahu asal usus mana Shanks kan. Macam Shanks kau sebenarnya Slash Dragon. So Shanks pun menangis Tapi itulah Gaban pun cakap je kat Shanks, kau relax je kan, kau jangan pressure sangat dengan diri kau, dengan salah silah keturunan kau. Sebab satu hari nanti in future kau akan mainkan role yang penting. So ayat Gaban tu menarik lah kan. Itulah, semua orang ada role dia, Gaban cakap kan. Dalam reti kata yang lain, walaupun kau lahir dalam kalangan villain, kau tetap boleh jadi hero kan. Kau boleh buat kebaikan. So yelah, Gaban nak macam Shanks macam relax, fokus, tenang, jangan pressure kan. Jangan bunuh diri atau benci diri sendiri, cederakan diri sendiri. Sebab satu hari nanti kau mesti dapat buat perubahan. Dan itulah apa yang kita nampak dekat Shanks sekarang ni, which is paling obvious Luffy lah. Luffy ni memang kira produk Shanks lah kan. Malah bukan sebab pengaruh Shanks, pengomanan Shanks, Luffy tak wujud lah kan. Luffy yang kita kenal sekarang tak wujud. Mungkin kalau tidak Luffy jadi marine lah, ikut atuk dia macam tu. So ada lah kata sebab dia sebagainya. Tapi itu kita stop dulu cerita pasal Shanks. Kita kembali semula ke Loki seperti apa yang kita expect. Loki cakap kat orang, jangan ceritakan lah hal sebenar kan. Dia tak kisah kalau orang nak salahkan dia, kalau benda dia dah biasa tu. And dia pun cakap memang dia nak terus keluar, dia nak terus belayar sekali dengan askar-askar Giant yang lain, sebab dia nak buat misi lah. Kononnya nak balas dendam, nak hapuskan world government. Tapi itulah, kita memang tak tahu. Oda tak cover perjalanan dia kat luar sana. Kita memang tak tahu lah kan apa dia buat kan, macam mana sampai dia boleh dapat perhatian daripada world government. Sebab yelah, Loki ada special bounty 2.6 bilion. Bukan nilai sikit kan, sebab dia ni bukan lagi secara official seorang pirate. Dia belum lagi official sebagai seorang pirate. Maksudnya dia keluar situ sebagai seorang giant yang bahaya. Tu je, mesti dapat bounty setinggi 2.6 bilion. Ibarat macam nak kata level-level commander Yonko ataupun early nak jadi jadi Yonko kan. So tu kira tinggi. And yang menariknya, walaupun nilai tinggi, ini kira bounty 6 tahun lepas. Sebab dia dah kena tangkap, dah kena kurung 6 tahun, kena ikat 6 tahun. 6 tahun lepas dia kalah condition, maksudnya itu bounty lama. So kalau dia masih aktif selama 6 tahun tu, tahu berapalah bounty dia boleh naik kan. And then cerita pasal benda ni Oda sorok dulu lah kan, tak ada sambungan dia. Sebab boom, flashback tiba-tiba habis. So memang kita tak tahulah macam mana dia dapat bounty tu. Dia jumpa Lola semua tak ada, Oda dah sorok. Now kita kembalilah ke waktu sekarang, timeline sekarang. And Oda pun tak nak buang masa. Oda tak ada nak pusing-pusing benda. Oda terus tunjuk
yang Hajruddin ni sangat-sangatlah gentle. Member betul-betul fokus dengan cerita Loki. And tak ada nak buat drama, nak cakap tak percaya lah, kau cerita menipu lah, tak ada. Member terus minta maaf and buka gari Loki and ajak dia terus jom selamatkan Earth kan. Geng-geng lain pun yang kita ingat dah naik atas, rupanya tidak. Diorang stay kat bawah dengar cerita sampai habis dan diorang pun sama minta maaf kat Loki. So aku suka cara ni, tak ada nak pusing-pusing, tak ada nak buang masa. Oda terus settle kat situ. Tapi still lah Oda ada stop satu benda, which is Gaban ada cakap kan, macam mana pun Loki sebenarnya dia tak tahu pun cerita sebenar apa yang berlaku dekat Herald kan. Maksudnya Loki tak tahu pasal God's Night, pasal simbol semua benda bla bla kan, macam mana Herald boleh kena rasuk, pasal Imu dan lain-lain. Tapi itulah Hajruddin cakap tak apa, simpan dahulu cerita tu. Apa kata, boleh sembang hari lain lah guys. Sebab sekarang ni diorang nak fokus selamatkan Elbaf dulu. So diorang pun naik lah atas kan. While Luffy pula stay dengan Loki, sebab member ni betul-betul tertarik dengan Loki, nak tengok kuasa dia lah kan, apa Loki ni boleh buat semua benda. Alah, Loki cerita tu pun, masa Loki cerita tu pun Luffy dengar dengan fokus kan. Selalunya member tidur kan. Tapi kali ni dia betul-betul dengar sampai habis. Memang dia kata excited lah dengan Loki ni. So Loki pun apa lagi, dia show off lah kuasa dia dekat Draugr, yang saiz Draugr ni berkali-kali ganda besar daripada dia sendiri. Kalau ikutkan Loki tu sendiri dah besar, ada lagi Draugr yang saiz lagi besar, and dia serang menggunakan serangan ice, which is serangan baru lah. Sebelum ni kita nampak Luffy bila dia guna Ratnir keluar kilat. So ni adalah kuasa baru, keluar ice. So terkejut lah Luffy kan. Terkejut gila Luffy yang Loki yang dah memang saiz super duper gegasi ni boleh berlakukan another super duper gegasi. Dan tu pun Loki kira baru show off kuasa senjata dia kan, kuasa Ratnir. Belum lagi show off kuasa Devil Fruit dia tu lagi kan. And ini buatkan aku sangat-sangat tertarik lah kan. Yang agak-agak korang aku tanya korang terusan kan, agak-agak korang Loki yang ada darah Ancient Giant ni, ada Devil Fruit Mythical, Legendary Mythical, ada senjata Legend Ratnir. Korang rasa dia lebih kuat daripada Luffy ataupun tidak? Sebab yelah, masa Loki kena gari tengah cedera parah, bolehlah Luffy atau Holy Knight acah-acah kuat kan. Tapi realitinya, kalau korang tanya aku rasa macam Loki ni macam jauh lebih kuat dari Luffy. So apa pendapat korang? Komen kat bawah. Sorry, aku sakit kepala sebenarnya. So aku tak nak cakap kuat-kuat. But thank you for watching. Komen kat bawah guys, apa pendapat korang. Assalamualaikum.